Kemudian riwayat yang ketiga, di dalam riwayat Sahih Imam Muslim, dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, hadis nombor 585 atau 923, tengok. Maka Allah bin Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tak mengetahui bahawa solat fardu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW telah selesai melainkan dengan zikir takbir. Maksudnya apa? Yang dilakukan dengan suara yang jahar dan nyaring boleh didengari. Mungkin maksud di situ itlaqul ba'di wa iradatul kull. Sebut takbir, tapi maksudnya zikir. Ataupun sebagai ulama dia memang mulakan zikir lepas sembahyang tu dengan wirid Allahu Akbar, dan kita boleh padankan dia dengan ayatul na'iz yang kita akan baca nanti. Dan kita akan tengok nanti. Ya. Baik. Maka kita tengoklah kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim. Jadi syarah Bukhari yang terbaik adalah Fathul Bari. Hafiz Ibn Hajar Asqalani juga ulama mazhab Syafi'i. Syarah Sahih Muslim yang terbaik Imam Nawawi Al-Minhaj. Itu pun ulama mazhab Syafi'i. Sebab tu ulama mazhab Syafi'i ni, majoriti ulama hadis adalah ulama mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, apa Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim? Hadza dalilun. Ini adalah dalil. Okey. Lima qalahu ba'dus salaf, apa yang telah disebut, bagi apa yang telah disebut oleh sebahagian para salafus soleh, annahu yustahabbu, tengok tu, bahawa sesungguhnya disunatkan, bukan disebut diharuskan. Harus tak ada isu kan, disunatkan. Disunatkan. Jangan kata bid'ah. Disunatkan. Sebahagian ini salafus soleh ada yang menukilkan pandangan ini. Sebab tu saya besarkan tulisan ni biar nampak. Disunatkan. Okey. Raf'us sauti bitakbir wa dzikri. Mengangkat suara ketika bertakbir dan berzikir. Aqibal maktubah, selepas solat fardu. Dan di antara wa mimman istahabbahu minal mutaakhirin, dan di kalangan para ulama yang mensunatkannya daripada kalangan ulama-ulama mutaakhirin adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri. Adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sebab Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri manhaj dia zahiri. Hadis ni jelas menunjukkan bahawa mengangkat suara tu sejak zaman Rasulullah selepas salat fardu untuk berzikir. Maka Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri terus menyebut sunat. Tetapi pelik kita tengok orang yang banyak zahiri literal dalam pendekatannya, tiba-tiba sampai bab ni tak ada, tak literal pula. Lepas tu kenapa mereka jarang bincang hadis ni, tuan-tuan?